ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laki bagaimana laki? Oh, ada 3 orang kan? Ini semua daripada satu jabatan yang sama kan? Apa khabar semua? Sihat ke hari ni? Berapa hari dah kita puasa ni? 24. 24. Nak cepat kan kita kan? Nak raya. Dah beli baju raya ke semua? Kita pakai baju raya dah ni? Belum? Okey, soalan pertama pada hari ini untuk semua yang ada. Terus soalan. Memandangkan tajuk kita masih lagi dalam Ihya Ramadan, walaupun dah buka lagu raya, kita nak tanya siapa yang sahur pagi tadi? Cuba angkat tangan. Sahur. InsyaAllah. Baik. Siapa yang tertinggal pagi tadi? Ada? Tinggal. Okey, tak apa. Tuan-tuan dan puan sekalian, kenapa saya tanya soalan ni pertama sekali? Dalam hidup kita ini, ada satu perkara yang semua orang cari. Semua orang ada keinginan yang sama. Apa dia? Apa yang tuan-tuan semua cari dalam hidup? Selain daripada mungkin kedudukan dalam pejabat dia,